Okey, so pesak faham macam mana nak dapatkan dia. Bahagian pesak atas, yang ini pesak atas tau. Dekat bahagian nombor 8 ni, ini pesak atas. Yang kita dah buat ni, ini adalah garisan pinggang, pada bahagian pinggang dan juga ini bahagian punggung. Cara nak dapatkan untuk macam mana kita nak tahu berapa ukuran pesak atas, formula dia adalah ukuran dada bahagi 4. Contoh saya ada ni, dada 38 bahagi 4. 38 bahagi 4. Kita dapat 9,5 dekat sini. 9,5. Tanda dulu. Ini bukan ukuran yang sebenar. Lepas dah dapat ukuran dada bahagi 4, kena tambah 1,5. 1,5. Dekat situ. Tambah 1,5. Maksud nak tambah 1,5 ni terpulang lah. Nak tambah 1 suku pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting paling banyak anda tambah 1,5. Kalau badan kecil nak tambah 1 inci sahaja pun boleh. Contoh saiz S kan, ataupun dada dia ukuran dia kecil, boleh nak tambah 1 inci. Tapi kebiasaannya kita tambah 1,5. So dekat sinilah pesak atas. Saya tulis dekat sini 8 ke 9. So kita dah dapat dah pesak bahagian atas. Kemudian macam mana kita nak dapat pesak bahagian pinggang ni? Cara dia adalah pinggang bahagi 4. Pinggang contoh yang saya ada 29. Bahagi 4 dulu. 29 bahagi 4. Saya dapat 7 suku. So kita dapat 7 suku kat sini tau. Dia kurang daripada ukuran bahu. Kemudian tambah juga 1,5. So untuk bahagian pinggang ni, kita boleh tambah 1,5. Okey? 1,5. Kalau contoh tak nak ketat dekat bahagian pinggang. Okey, tak nak nampak dia punya bahagian pinggang tu terlampau cutting, boleh je kalau nak tambah 2 inci. Okey? Nak tambah 2 inci pun boleh. Kalau tak nak orang kata bahagian pinggang ni dia cutting sangat. Tu terpulang. Nanti saya tunjuk bila kita dah gariskan nanti kita tunjukkan. Untuk pola yang saya tunjuk ni belum ada basi. Tak ada basi. Basi kita akan buat masa kita potong kain. Okey, kita dah dapat dah bahagian pinggang. Kita pergi kepada bahagian punggung pula. Contoh bahagian punggung saya 40. Sama juga kena bahagi 4. 40 bahagi 4 dapat 10. Bahagi 4 dapat 10. Dekat sini. Okey, tambah 1,5 juga. Kat sini. Jadi bila kita dah dapat, bentukkan macam ni. 9 pergi kepada bahagian pinggang. Pakai daripada pesak atas kepada pesak bahagian pinggang, pakai curve ni pakai yang pembaris yang curve ni. Macam ni. Macam tu. Curvekan dia. Kemudian daripada pinggang kepada punggung. Pakai ni. Terus kepada labuh baju. Terus kepada labuh baju. Macam tu. Nampak tak? So terus kita dapat ukuran pesak bahagian bawah. Okey, daripada ukuran punggung yang tadi terus garis ke bawah. Okey. Faham tak?